Empat sebab you kena beli ARC 250 HD. Mesin ni dia mengguna switch yang heavy duty. Dia boleh mengguna rod 6013, 7018 ataupun hard facing cast iron. Yang ketiga, mesin ini dia mengguna board 3 pieces. Untuk kapasitor dan dia punya coil dia lagi banyak dan lagi besar daripada single board. Untuk cooling system dia lagi best lah. Yang keempat, mesin welding ini dia boleh mengguna size rod 2mm hingga size 4mm. Jadi kita mengguna saiz 4mm untuk welding seterus. Mesin ni memang berkualiti dan mampu milik. Harga dalam pasaran kita kena 1000 lebih. Siapa yang minat dengan harga yang murah, boleh tekan bawah untuk beli.